Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qutila Zaidun fa Ja'far wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Qala Abdullah kuntu fihim fi tilka al-ghazwah faltamasna Ja'far ibn Abi Talib فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 97 من طعنة ورمية أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Zaid bin Harithah untuk mengetuai pasukan tentera ke perang Mu'tah. Mu'tah, bukan Mu'tah, mim wa amzah, Mu'tah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perang Mu'tah satu perang besar. Okay, sebelum kita baca hadis ni, punca berlaku perang Mu'tah ini ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu orang wakil dia, nama dia Haris bin Umair. Nabi hantar Haris bawa satu surat pergi kepada Raja Busra, Raja Rom. Nabi buat satu surat min Muhammad Rasulullah kepada dia. Haris bin Umair bawa. Dalam perjalanan dia daripada Madinah nak pergi ke sana, dia ditahan di tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah ni di mana tuan-tuan? Di Jordan. Dia satu kawasan yang duduk di dalam daerah Karak. Bukan Karak Highway. Karak ni satu daerah di Jordan. Dia ditahan di situ dan dibunuh. Benda ni menimbulkan murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab undang-undang antara bangsa, utusan tidak boleh dibunuh. Macam hari ni lah, orang press, reporter tidak boleh dibunuh. Mereka ni ada lesen besar, mereka pergi ke medan perang mana pun, mana-mana pihak pun tidak boleh bunuh mereka. Itu undang-undang yang disepakati di peringkat internasional. Tapi apa yang berlaku, utusan Nabi yang bernama Haris bin Umair ini bawa surat Nabi nak pergi jumpa raja. Sampai di tengah jalan di Mu'tah, orang raja tu tahan dan dia bagi tahu, kata dia utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pembunuh dia. Hebatnya kerajaan Islam pada masa tu, satu nyawa kena, satu tentera hantar ni. Hebat tu tak ada ke kita lah ni. Satu orang utusan daripada pihak Islam kena bunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu batalion tentera. Kerana nyawa satu sahabat Nabi terkorban, mereka kena terima akibat dia, mereka kena bayar harga dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kirim satu pasukan tentera yang Nabi selama-lama ni kalau hantar tentera, Nabi akan lantik seorang aja jadi komander, jadi panglima tentera. Tapi untuk perang Mu'tah, daripada awal Nabi lantik 3 orang. Para pengkaji sejarah bincang benda ni. Pasal apa? Nabi awal-awal Nabi sebut 3 nama untuk jadi ketua. Tapi 3 ni one by one. Kita akan baca hadis dia. Kerana ini perang pertama yang melibatkan tentera Islam dengan tentera luar, iaitu tentera Rom, dan tentera Rom terlalu besar bilangan dia. Maka Nabi SAW hantar tentera dan Nabi namakan 3 orang untuk jadi komander dia. Perang Mu'tah ni jadi pada 1 Jumadal Awal tahun 8 Hijrah. Tentera Islam lawan dengan tentera Rom Timur, ataupun masa itu dipanggil Byzantine. Tentera Islam 3,000 orang, diketuai oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Kita akan baca cerita tentang Zaid bin Harisah, siapa dia ni. Yang kemudian komander yang kedua ialah Ja'far bin Abi Talib, yang bulan lepas kita baca cerita dia mengetuai sekumpulan sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah, dan dia menjadi spokesman, menjadi juru cakap bagi pihak sahabat-sahabat Nabi, bercakap dengan Raja Najasyi. Sekali kita nanti tengok sikit lagi cerita tentang Ja'far bin Abi Talib. Dan yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, satu sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 3 orang ini. Tentera Rom, kalau tengok dalam buku sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi, dia kata berjumlah 100,000 orang. Seorang lagi ahli sejarah, Ibnu Ishaq, terkenal dengan kitab tarikh, kitab sejarah dia kata tentera Rom 200,000 orang. Tapi para pengkaji sejarah kemudian hari menganggarkan bilangan hanya 10,000. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW hantar satu pasukan tentera untuk lawan dengan tentera Rom, dan Nabi SAW sebut nama seorang-seorang komander yang akan memimpin tentera Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata yang akan jadi ketua ialah Zaid bin Harisah, anak angkat aku. Kalau sekiranya Zaid tewas, Zaid gugur, Zaid syahid di dalam peperangan itu, fa Ja'far, Nabi kata tempat Zaid akan diambil oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Sekali saya dicerita satu-satu ni, Zaid ni apa cerita dia, Ja'far ni apa cerita dia. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Nabi kata kalau sekiranya Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku pun gugur syahid di dalam perang itu, maka tempat untuk menjadi komander tentera akan diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Dia kata dia ada dalam pasukan tentera. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ni, dia salah seorang daripada pasukan tentera yang pergi perang di Mu'tah tu. Dia salah seorang. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib. Bila dah habis perang, kami duk cari ini sahabat-sahabat yang gugur. Tentera Islam 3,000 orang, yang gugur syahid 12 saja. 12 orang saja syahid. Dan tentera Islam menang. Bila habis perang, pergi cari sahabat-sahabat
cari tengok hak hidup, siapa yang tak ada dalam hak hidup ni. Nombor satu mereka nak cari siapa dia? Sepupu Nabi ni, Ja'far bin Abi Talib. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib fawajadnahu fil qatlah. Kami cari dalam hak mati bergelempang ni, jumpa Ja'far salah seorangnya. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'nah wa rumyah. Allahu Akbar. Jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi yang Nabi cukup sayang ni. Jumpa badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada 90 kesan kena tombak dan kena panah. Allahu Akbar. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, belek-belek tengok, kesan kena panah, kesan kena lembing, kena tombak, ada 90 kesan. Demikian syahid yang kata Ja'far bin Abi Talib ini. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Kita akan tengok, kita akan kenal siapa Ja'far ni. Sebelum tu kita tengok Zaid bin Harisah, komander pertama ni. Zaid bin Harisah yang semua orang tahu apa dia? Dia anak angkat Nabi. Dia kesayangan Nabi. Anak dia Usamah bin Zaid, bulan lepas kita baca hadis cerita apa? Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid. Ada orang komplain tak puas hati, Nabi marah. Nabi kata kalau hampa tak puas hati dekat Usamah bin Zaid, sama macam hampa tak puas hati dekat bapak dia, Zaid bin Harisah. Sedangkan dua-dua ni kesayangan aku, Nabi kata. Zaid bin Harisah menikah dengan siapa? Dia menikah dengan Ummu Aiman. Siapa tuan-tuan Ummu Aiman ini? Ini nama besar. Dia salah seorang daripada 4 orang mak susu Nabi SAW. Nabi kecil-kecil, Ummu Aiman menyusukan Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni Allah test dia daripada kecil sampai hari wafat, penuh dengan ujian. Bukan senang nak jadi Nabi SAW. Duduk dalam kandungan perut mak, ayah mati. Beranak mak mati. Tok Wan Abdul Muttalib belah, Tok Wan mati. Dia ambil alih oleh Abu Talib, pak penakan belah. Itu laluan hidup Nabi SAW. Ummu Aiman yang menikah dengan Zaid bin Harisah ni. Siapa Ummu Aiman ni? Dia mak susu Nabi SAW. Kok mana cerita dia boleh pergi jadi mak susu Nabi? Ummu Aiman ni kok mana cerita? Ummu Aiman ni dulu adalah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia menjadi hamba perempuan kepada ayah Nabi SAW. Itu sebab bila mak Nabi mati, dia ambil alih. Automatik dia jadikan Nabi ni macam anak dia. Dia jaga Nabi, dia sayang Nabi ni. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kasih dia kepada Nabi SAW. Ummu Aiman ni gelaran pasal anak sulung dia nama Aiman. Sebelum dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, dia kahwin dengan Ubaid bin Zaid. Dapat anak nama Aiman, maka dipanggil dia Ummu Aiman. Bila dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, dapat pula anak nama Usamah bin Zaid. Nabi sayang ni, sayang dekat Zaid bin Harisah, jadikan anak angkat Nabi. Sayang anak mereka pula, Usamah bin Zaid, jadikan anak angkat Nabi SAW. Nabi ni dia punya sayang dekat dua-dua beranak ni, dekat Zaid bin Harisah dengan Usamah bin Zaid ni. Dia punya sayang ni sampai macam tu, terlalu personal sayang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sewaktu berlaku perang Mu'tah, Nabi kata Zaid adalah komander pertama. Kalau Zaid gugur syahid, yang menggantikan dia ialah Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku. Tuan-tuan, siapa Ja'far bin Abi Talib ni? Ni orang-orang yang Nabi pilih ni.
Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li syab'i batni hina la akulul khamir wa la albasul harir wa la yakhdumuni fulan wa la fulana wa ulsiqu batni bil hasba واستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tu Nabi SAW kata apa? Apabila gugur dan syahidnya Ja'far bin Abi Talib ini, fa Abdullah bin Rawaha, ganti dengan Abdullah bin Rawaha. Mati juga, syahid juga Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah yang kata 12 orang mati ni memang betul-betul hardcore sahabat Nabi. Qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang riwayat hadis ni, dia kata Nabi SAW sebut nama-nama tu, dan nama-nama tu mati mengikut sekuen yang disebut oleh Nabi. Nabi sebut nama Zaid bin Harisah dulu, kalau mati Zaid bin Harisah, kalau syahid ganti dengan Ja'far bin Abi Talib, kalau syahid Ja'far ganti dengan Abdullah bin Rawaha di medan perang, jadi ikut urutan tu macam Nabi sebut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan apabila sana sudah syahid, Nabi dah ada di Madinah, gugur sahaja 3 orang ni, Nabi SAW terus bangkit bagi tahu kepada sahabat yang ada. Tuan-tuan, masa tu tak ada teknologi, tak ada sistem telekomunikasi, tak ada. Lah sungguh, jadi apa di mana within second masuk dalam WhatsApp kita, bukan berita, dengan gambar sekali masuk mai. Zaman tu tak ada apa, tapi sana gugur saja. Zaid bin Harisah syahid, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib syahid, ganti dengan Abdullah bin Rawaha syahid. Sana jadi serentak. Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata anna Nabi SAW na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnas. Dia kata sana jatuh saja, gugur saja, syahid saja, sini immediately Nabi habaq dekat sahabat ada di depan, Nabi mengumumkan syahidnya 3 orang ni. yakni qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum berita tu mai daripada sana, mati tu Nabi habaq dah. Dan Nabi sebut nama tu ikut urutan kematian mereka ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-rayah Zaidun fa usibah. Nabi kata mula-mula Zaid bawa bendera Islam ni, Zaid bawa. Summa akhadha Ja'far, Zaid bawa dan dia terkorban. Bendera tu tak ada jatuh, Ja'far pergi ambil, Ja'far bawa pula. Ja'far pula gugur syahid, bendera tak ada jatuh, Abdullah bin Rawaha pula ambil. Bila Nabi habaq macam tu, wa ainahu tazrifan, dia habaq kat sahabat ni ayak mata darah. Nabi ni ayak mata darah. Dia nak bagi tahu kat sahabat ni syahidnya 3 orang ni, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawaha. Sambil doa habaq tu ayak mata darah ni Nabi ni. Hatta akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah. Nabi kata akhirnya bendera Islam itu disambang oleh Khalid bin Al-Walid.
yang dinamakan dia, yang dipanggil dia dengan nama Saif min Suyufillah. Dia ni dipanggil dengan nama pedang daripada pedang-pedang Allah. Dia tangkap bendera tu dan dia bawa tentera Islam sehingga meraih kemenangan di dalam perang Mu'tah. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib putih tangan dua-dua belah. Dia pegang dengan bendera dengan tangan kanan, kena tetak putih. Bendera nak jatuh, dia sambak dengan tangan kiri, kena tetak tangan kiri putih. Dia kapit dengan celah ni, ada ni. Macam tu punya jaga bendera Islam. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Maka dengan kerana tu Ja'far bin Abi Talib, Nabi panggil dia Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai dua sayap. Nabi kata apa? Tangan dia yang terpotong itu Allah akan ganti dengan sayap dalam syurga. Dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis lain cerita pula an Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid sendiri cerita, dia kata laqad duqqa fi yadi yawma Mu'tah tis'atu asyaf. Khalid bin Al-Walid kata banyak-banyak perang Mu'tah ni memang challenging betul. Dia kata tangan aku 9 bilah pedang, 8 patah. Dia kata 9 pedang dia pakai dalam perang Mu'tah saja. 9 bilah pedang dia pakai, 8 patah. Wasabarat fi yadi safihatun li yamaniyah. Dia kata last kali hak tinggi bilah yang terakhir itu ialah pedang buatan Yaman. Dia kata. Dan akhirnya dia membawa tentera Islam menang di dalam perang Mu'tah itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hebatnya para sahabat Nabi semata-mata kerana nak bawa main Islam kat kita ni. Tuan-tuan, apa benda dengan kita ni yang tak sayang Islam sampai macam duk ada hari ni? Punya tak sayang agama sendiri, punya tak sayang ni. Sedangkan para sahabat dulu macam ni kisah mereka kerana nak mempertahankan Islam.